Kenapa Allah anugerah kita 2 mata saja? Dah mu nak berapa? Allah macam-macam soalan. Aku dah aja tanya soalan gini. Pelik lah aku baikang ni. Dah mu nak berapa putih mata? Mu nak macam gelaba. Mata 4 putih. Dah. Laba ada mata 4, mata 5 tu. Dah. Dah. Tuhan awak molek dah. Kenapa Tuhan beri kita mata 2 putih saja? Berapa orang buta tak ada penglihatan? Dah berapa pula? Apa bezanya mata hati? Bolehkah huraikan terperinci? Tak boleh. Ni boleh buat tajuk ceramah 2 jam cakap ni. Allah beri mata pada kita orang celak dan orang buta. Dua-dua Allah beri belaka. Orang buta ada mata ke tak ada? Ada. Orang bisu ada lidah? Ada belaka. Sebab tu nak khabar kuasa Allah. Kita berkata-kata ni pinjaman. Bukan kita. Kalau kita berkata-kata, tak perlulah Allah. Faham? Sedangkan Allah itu As-Samad. Allahus Samad. Allah tu yang kita perlu setiap masa. Jadi bukan lidah berkata-kata. Bukan bibir berkata-kata. Bukan mata melihat. Allah bagi lihat. Faham? Bila Allah nak bagi berkata, ada mulut boleh bercakap. Kalau Allah tak izinkan berkata, walaupun ada lidah, mulut, gigi, sanaya dan langit-langit, tidak boleh berkata. Jadi nak khabar semua bukan kita. Hak kita ni mulut, hak kita ni mata. Hak Allah bagi kuasa berkata tu. Kena ingat. Dan Allah nak beri bercakap, tuan-tuan kata mulut, tangan saja boleh bercakap. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Betul tak? Ingat pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut pelawak. Pelawak. Lah ni orang musim orang pelawak dah ni. Dah aku yang terbaik, aku yang dipuja-puja rakyat, aku orang paling berahi sekali, aku yang orang paling minat kali. Tu bapak pelawak belaka tu. Mulut tu nakhtimu, kami welding mulut tu kaki. Kami jahit. Wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan boleh bercakap. Tangan nak cakap warna tangan. Dia soal orang kafir kan? Dah tangan nak cakap warna. Tangan mana ada lidah, mana ada gigi, mana ada bibir, mana ada mulut. Dia kata tangan nak cakap warna. Muraji tak tengok CD cerita. Aja tak CD tak ada CD. Ada lidah tak? Ada gigi tak? Dia mana boleh cakap? Faham tak lagi? CD sekeping plastik tu, gigi tak ada, mulut tak ada, bibir tak ada, langit tak ada, apa tak ada, kokong tak ada. Diorang ni cakap ngaji sedap ada mu. Sebab Allah beri mengaji, Allah beri cakap, bukan CD. Kita ni Allah beri bercakap. Okey? Jadi Allah beri mata, kadang-kadang Allah beri penglihatan macam kita semua. Ada yang Allah beri mata, Allah tak beri penglihatan macam orang buta. Tapi Allah itu maha adil. Bila dia beri orang itu tak nampak penglihatan, mesti hatinya cepat daripada orang yang melihat. Batu ramai orang yang buta hafal Quran. Kita apa benda? Apa lagu cintaku. Apa lagu lah. Jadi mereka buta mata, kita buta buta hati. Jadi orang buta pun celak, orang celak pun buta. Adil lagi. Kita mata celak, hati buta. Dia tak ingat ayat Quran? Umur 70 pun bagi begitu. Buta hati. Lagi. Orang buta nampak tak? Hati naik melihat. Sama tak? Dia lebih kuat hati, kita lebih kuat mata. Cuma gini, akhirat tidak ada kekurangan. Di dalam dunia diterima syarak bahawasanya buta itu nakis, kekurangan. Satu kekurangan bagi dia. Okey? Maka itulah hidup di dunia. Dunia ini makna naqsun, kurang. Tidak kamalat. Sempurna itu kamil syurga. Nampak? Sebab tu bini kita kau lama kau uduh muka. Betul tak? Bini kita kau uduh. Kau lama kau uduh. Pasal apa? Pasal kita duduk di depan yang naqsun. Dunia ni naqsun, kurang. Mangkus. Benda kau lama kau dah oleh. Mana benda yang sempurna? Akhirat.
Orang hok nikah umur tahun 80. Tahun 80 dia nikah. Faham? Teringat tak malam pengantin? Bermakna sekarang dia umur 70 lebih tau. Tahun 80 nikah, sekarang umur 70 lebih. Ingat tak malam pengantin? Ingat comel tak bini? Comel. Kelak muka. Bibir merah nyala. Ada bunga melar tak kepala. Comel latih muka. Tu bila? Tahun 80. Pagi tadi muka macam adudu. Petok muka. Faham lagi? Macam spoket basikal muka. Tak? Malam pengantin 50 tahun lepas, laki dia kata, tidur, I tengok you, you tengok I. Bawa? Pasal bini kita 19, kita 21. Betul tak? Tapi semalam, ayah long kata gua nak gemuk long. Boleh tak kalau tidur, tengok dah kenam. Dia tengok kat aku. Tak apa, man. Tak boleh tengok muka, man. Tak boleh. Niga. Faham lagi? Macam khubah muka. Kau lama kau duduk, kau lama kau duduk. Kau tu lah. Itu bukan orang buta kita. Hak celek. Alam mutaghayyir, alam itu kan. Kau gerak-gerak mu, berubah mu. Tak? Bila comel belaka, akhirat tak ada buta dah. Wa kawaiba taraba wa ka'san dihaqa. Hari kiamat lagi bini kita comel belaka, tak ada dah udah-udah. Semua sebaya belaka umur 30. Tidak bertambah tua, tak tambah gemuk, tak tambah rebeh pipi. Faham? Tengok bini kita ni, lepas mandi tengok ni, tepek ni. Kotak dia, barang kotak je kat 3 lari dah. Kau lama kau udung ke? Padahal berlari beli. Tak jadi apa dah. Faham? Tak tahu nak tepek kan? Nah. Kereta kacil nak buat jadi Ferrari. Tak jadi. Faham nak buat apa ni? Mau beli stiker apa tak jadi. Jadi sabar. Masuk di padang, sebelum masuk surga, Nabi tunggu termasuk orang buta minum dalam kaulan Kausar. Ana faratukum ala haudi yaumal qiyamah. Aku tunggumu matang minum kolang aku, kolang Kausar pada hari kiamat. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, orang tua minum jadi muda, orang uduh minum jadi comel, orang hitam minum jadi putih selepuk, orang buta minum jadi celek mata, orang bisu minum jadi boleh cakap. Kenapa? Nak masuk syurga kena molek. Faham?